Relevan lagi tak kalau kita nak beli emas ketika harga emas dah capai RM500 segram? Hari ini berita tergempar, harga emas segram di Malaysia dah capai RM500 segram. Saya secara personal menganggarkan harga RM500 ni untuk kita cecah sekitar hujung tahun nanti. Tapi harga emas dah cecah RM500 lebih awal daripada jangkaan. In fact, beberapa bulan lepas dah ada anggaran yang mengatakan harga emas boleh cecah sehingga RM700 segram hujung tahun nanti. Jadi tuan-puan, mengikut Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee, penulis buku Wang Emas ni, harga emas akan sentiasa naik selagi mana kita menggunakan duit fiat, iaitu duit wang kertas sedia ada. Sistem yang sedia ada ni tuan-puan akan mengakibatkan nilai duit itu semakin lama semakin menipis. Jadi bila nilai duit semakin lama semakin berkurangan, harga barang secara tak langsungnya akan jadi lebih mahal dan mengakibatkan semua harga, termasuk juga harga emas, akan sentiasa menaik. Jadi tuan-puan, untuk mereka yang masih belum mulakan simpanan emas, relevan tak lagi untuk kita simpan emas ketika harga RM500 ni? Kita tak boleh ramal harga pada masa akan datang. Harga emas dalam jangka masa pendek memang akan ada turun dan naik. Tapi bila kita tengok trend harga emas sepanjang 20 tahun kebelakangan ni, harga emas purata naik sekitar 10% setahun. Jadi tuan-puan, kalau kita rasa harga emas sekarang RM500 mahal, lagi 5 tahun kita mungkin akan anggap harga RM500 hari ini adalah murah. Sama juga dulu tuan-puan, bila saya bermula, ketika itu harga emas sekitar RM280 segram. Pada masa itu kita dah anggap harga emas tu agak mahal. Tapi hari ini dengan harga emas RM500 segram, harga RM280 adalah jauh lebih murah. Jadi tuan-puan, bagi tuan-puan yang masih belum mulakan simpanan emas, terus saja mulakan simpanan emas hari ini dan menabung ataupun simpan emas ni ikut bajet tuan-puan. Kalau ada bajet serendah RM100, boleh mulakan serendah RM100 setiap bulan, ataupun kalau tuan-puan ada RM500, menabung RM500 setiap bulan. Jangan kita bazir emosi dengan kenaikan ataupun penurunan harga emas, yang mana dalam jangka masa pendek memang akan ada turun dan naik. Tapi tuan-puan, dalam jangka masa panjang, 2 tahun ke atas, harga emas sentiasa meningkat. Jom mulakan simpanan emas, boleh klik dot biru di bawah ataupun DM saya untuk saya bantu tuan-puan buka akaun dan daftar akaun emas secara percuma.